Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, bila kita kenal bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Perlu kita memahami bahawa kadang-kadang kita merasakan bahawa bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmatnya, tapi kita tak tahu sebenar-benarnya macam mana rahmat itu. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, sekarang ni selagi mana kita hidup, kita ni dikelilingi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kalau kita belajar ilmu akidah, kita tidak boleh meletakkan sesuatu yang berlaku itu secara mutlak terkait pada makhluk. Macam contoh, umpamanya kita gembira hari ini. Walaupun gembira hari ini asbabnya ialah dengan kejayaan anak kita dalam pepesaan. Hakikat sebenarnya gembira tadi itu ialah kurniaan daripada Allah. Dan itu bentuknya adalah rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah merahmati kita, lalu dianugerahkan padanya kegembiraan, perasaan gembira. Maka itu semua sekali adalah rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya rahmat ni bila kita hidup penuh dengan rahmat Allah. Sedia udara dengan rahmat Allah, memandang dengan rahmat Allah, mendengar dengan rahmat Allah, jalan, duduk, semua sekali adalah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Cumanya bulan Ramadan ni Allah Ta'ala meluar biasakan rahmatnya, sehingga kita merasa sungguh-sungguh benda tu. Umpamanya rahmat Allah Ta'ala bulan Ramadan ni tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan, hati kita jadi lunak, hati kita jadi baik. Allah Ta'ala beri bantuan rahmat dia dengan keinginan kita untuk membaca Al-Quran sebagai contoh. Bukankah satu benda yang pelik kalau bulan-bulan biasa kita nak mengkhatamkan Quran itu sukar, tetapi bila masuk bulan Ramadan kita boleh mengkhatamkan Al-Quran, kita boleh membaca, kita boleh istiqamah membaca. Setiap kali lepas sembahyang kita baca, dan kita target kita dalam 20 Ramadan, 28 Ramadan kita dah khatam Al-Quran. Keinginan-keinginan itu, kesungguhan-kesungguhan itulah campakkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan. Sebab di kalangan para ulama' dia menyatakan bahawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu pada sudut Allah memberikan hati kita tadi tu lunak, lembut, mudah berbuat baik, mudah bercakap baik, mudah memikirkan perkara-perkara yang baik-baik, berazam perkara yang baik. Itu semua sekali merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain pula, di antaranya ialah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam supaya mengikat semua iblis dan juga syayatin. Semua syaitan-syaitan tadi dibelenggu, diikat. Thumma qadhifuhum, kemudian dilemparkan fi lujajil bihar, dilemparkan di laut. Apa tujuannya? Supaya la yufsidu ala ummati habibi Muhammadin siyamahum, supaya apa yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan puasanya tidak dirosakkan oleh syaitan. Jadi
Allah Ta'ala belenggu para syaitan itu, Allah kekang dia, Allah belenggu dia, itu juga merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan, belas kasih Allah Ta'ala, supaya dalam kita melaksanakan ibadat puasa tidak akan diganggu oleh para syaitan. Kemudian apa lagi rahmat dia? Di antara rahmat dia, Allah Ta'ala mengarahkan malaikat tutup semua pintu-pintu neraka. Apa lagi rahmat dia? Rahmat dia ialah berkata kepada penjaga syurga, ya Ridwan, iftah abwabal jannah, wahai Ridwan, kau buka pintu-pintu syurga. Itu semua sekali adalah merupakan bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kadang-kadang kita benar-benar merasa terbeza apabila berada di dalam bulan Ramadan dan bulan yang bukan Ramadan. Kita berpuasa bulan Ramadan dengan berpuasa di luar Ramadan pun kita rasa dah beza dia. Agak lebih mudah, agak lebih Allah Ta'ala berikan kekuatan bila kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, berbeza dengan puasa di luar Ramadan. Supaya kita memahami itulah hadiah rahmat Allah. Kadang-kadang kita tak faham, kadang-kadang kita tak tahu. Rupa-rupanya itulah di antara bentuk-bentuk yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dilembutkan hati kita, dilunakkan hati kita, diberikan kekuatan untuk kita salat. Bukan senang tuan-tuan, 20 rakaat nak habiskan. Kita sembahyang di luar daripada Ramadan, 20 rakaat tu benda mustahil, seolah-olah macam mustahil. Tapi dalam bulan Ramadan, alhamdulillah, kita boleh istiqamah menghabiskan salatul tarawih. Itu semua bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merasakan bahawa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjalanan pelaksanaan ibadat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan mencapai objektif daripada kewajipan berpuasa dan keberadaan kita di dalam bulan Ramadan. Objektif dari puasa apa dia? Objektif dari puasa ialah la'allakum tattaqun, supaya kamu meningkatkan darjat kamu sebagai seorang muslim kepada mukmin. Daripada mukmin dia menaiki darjat muttaqin. Maknanya kita puasa, matlamat dia ialah muttaqin. Dan bila kita sebut muttaqin ni, tumpuannya bukan pada serban, tumpuan dia bukan pada jubah, tumpuan dia bukan pada celak, tetapi tumpuan dia adalah pada hati kita. Nabi SAW menyatakan at-taqwa hahuna, taqwa itu di sini, sambil Nabi menunjukkan ke arah dada, iaitu takwa itu dalam hati. Maknanya puasa kita menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Itu definisi ataupun terjemahan pada sudut fiqh. Tapi hakikat sebenarnya matlamat dia adalah muttaqin, maka dilihat pada sudut ilmu tasawuf. Dilihat pada sudut ilmu tasawuf. Yang tak ditahan sungguh-sungguh ialah anggota-anggota yang lain. Cumanya menahan diri daripada makan dan minum. Orang yang boleh menahan diri daripada makan dan minum, dia boleh menahan nafsu dia pada sudut pendengaran dia, pada sudut penglihatan dia, pada sudut percakapan dia, pada sudut pemikiran dia.
Itu sebab diwajibkan kepada kita berpuasa. Tapi matlamat sebenarnya penahanan apa? Penahanan pada sudut nafsu kita tadi tu. Nafsu ni boleh dibuang tak? Nafsu tak boleh buang. Nafsu kena dibimbing. Nafsu kena dibimbing. Makan boleh, tak kisah makan. Makan apa yang nak makan, yang penting halal dan baik. Tetapi kena ada bimbingan daripada iman. Kerana Nabi SAW pesan, nahnu qaumun la na'kulu illa najua wa idza akalna la nasba'. Itu kaedah dia. Kami adalah satu masyarakat yang tidak akan makan melainkan benar-benar lapar, dan apabila kami makan, kami tidak sampai kepada kemuncak kekenyangan. Oleh kerana itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuncak ataupun objektif daripada puasa ialah menaikkan darjat kita daripada mukmin kepada muttaqin. Orang yang dapat darjat muttaqin confirm syurga. Orang yang dapat darjat mukmin ada tiket masuk syurga. Jadi beza. Dua-dua masuk syurga. Mukmin dia ada dapat tiket masuk syurga, tapi kadang-kadang kena lalu neraka dulu seketika. Tapi orang yang muttaqin pasti dia akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan syurga. Manakala kemuncak daripada matlamat Ramadan, apa dia? Iaitu redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tuan-tuan, pada pagi hari raya, kalau kita lihat sabda Nabi SAW, ketika mana mereka berpusu-pusu pergi ke masjid untuk melaksanakan solat Aidul Fitri. Di situ Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang sepatutnya aku beri kepada orang-orang yang telah melaksanakan perintah-perintahku?" Lalu kata malaikat Jibril, "Ya Allah, sebaik-baiknya ialah engkau bayar upah. Dah kerja dah sepanjang taat kepada Allah, kerja perintah Allah Subhanahu wa taala semua telah dibuat pada bulan Ramadan, menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada mendengar benda-benda yang tak elok, memandang benda-benda yang tak elok, kemudian daripada itu membasahkan lidah dia dengan zikir dan sebagainya. Apa yang sepatutnya diberi kepada mereka ini?" Lalu kata malaikat Jibril, yang sepatutnya diberikan kepada mereka ini ialah upah. Mereka nak upah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan pada pagi raya tersebut, "Wahai Jibril, aku isytiharkan bahawa aku telah pun meredai mereka." Menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, Ramadan objektif dia ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai redha Allah taala tadi, mekanismenya ialah puasa. Kaedah dia dengan berpuasa, yang mana puasa tadi mencapai kepada darjat muttaqin. Bila sampai darjat muttaqin, maka dia akan mendapat anugerah redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu dibacakan, yang saya juga selalu membacakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ada perkataan radiyatan mardiyah, kemuncak daripada semua ibadat kita, dia adalah terarah kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bulan Ramadan, kita kena sentiasa mengingatkan diri kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada para malaikat mencari tiga kelompok ni. Kalau boleh kita buat tiga-tiga ni. Kalau tak boleh buat tiga, kita buat satu pun tak mudah, tapi konsisten. Tiap-tiap malam kita masukkan
kita ni dalam kelompok yang pertama ialah hal min sa'il, ada tak orang yang meminta kepadaku, ada tak orang yang sedang meminta-minta kepadaku. Meminta di sini tuan-tuan, kalau dilihat pada hadis ini di hujungnya, meminta dalam persoalan dunia dan juga meminta dalam persoalan akhirat. Dia minta benda dunia pun Allah Ta'ala kabulkan, dia minta persoalan-persoalan dalam masalah akhirat juga dikabulkan. Cuma awan cerdik seperti mana yang saya selalu kongsikan kepada tuan-tuan, awan cerdik dia tak ambil ikan, dia akan ambil mata kail. Dia tak ambil ikan, dia akan ambil jala. Awan cerdik dia tak ambil ikan, dia cuma ambil jala. Kerana jala tadi dia akan menambahkan lagi ikan dia. Kalau dia sekadar ambil ikan saja, sekali makan rasa pedas, habislah. Tapi kalau ada jala, maka dia boleh masak kepelbagaian masakan nanti. Jadi dalam kita meminta, sewaktu kita berada dalam malam bulan Ramadan, hendaklah kita minta yang paling elok sekali. Yang paling elok iaitu meminta sesuatu yang lebih kekal, iaitu perkara-perkara yang membahagiakan kita di akhirat nanti. Yang kedua, posisikan kita dengan sentiasa mengingat bahawa Allah Subhanahu wa taala menyeru pada setiap malam Ramadan, hal min taibin fa atuba alaih, ada tak orang yang bertaubat kepada aku, maka pasti aku akan terima taubatnya. Jadi seperti mana kita dah belajar dah, taubat ini dia mudah aja. Dia mudah saja, menyesal, berhenti daripada maksiat, kemudian berazam tak nak kembali balik. Cukuplah tu. Cukuplah tu. Dengan rahmat Allah memberikan kekuatan kepada kita seronok beribadat dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan taubat yang kita minta kepada Allah, Allah pasti akan terima. Kemudian yang ketiga, kena ingat juga, kalau ambil posisi yang ketiga, iaitu hal min mustaghfirin fa aghfira lahu, ada tak orang yang memohon keampunan daripadaku, maka wahai malaikat, kau terimalah permintaan pengampunan mereka itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi apakah benda-benda yang mesti kita tahu bila kita berada dalam bulan Ramadan. Di antaranya ialah indal iftar, ketika mana kita nak berbuka puasa. Ketika mana nak berbuka puasa tu, dalam hadis secara zahir dia menyatakan bahawa Allah Ta'ala membebaskan alfa atiqin. Alfa ni maknanya sejuta. Allah Ta'ala bebaskan ahli neraka pada ketika mana hendak berbuka puasa tadi tu. Allah bebaskan sebanyak 1 juta daripada hambanya, yang mana hamba-hamba tersebut adalah hamba-hamba yang telah diwajibkan mendapat azab. Dengan makna yang lain adalah ahli ahli neraka. Dibebaskan. Itu sebab seperti mana yang saya katakan juga, kalau kita melihat diri kita ni, anak-anak dah tak ada dah, seorang-seorang tak ada, tinggalkan rumah. Akhir sekali yang tinggal kita dengan bini kita je. Tiba-tiba kita tak ambil bahagian kat sini, rugi kita. Hari tu masa anak-anak ramai kan susah, kita nak ngidang kan, masa nak buka puasa tu nak nyebut asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar indal iftar, ketika mana kita nak buka puasa tadi. Kemudian kita tambah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, antaranya doa yang kita tambah, yang disuruh oleh Nabi SAW. Dulu masa kita masih anak kecil-kecil lagi susah, bekerja dengan anak semua sekali. Sekarang ni alhamdulillah semua anak berjaya dah, dan dekat rumah sebesar itu tinggal berapa orang? Tinggal 2 orang aja, kita dengan bini kita je. Tiba-tiba kita tak ambil kesempatan untuk membaca zikir tersebut ketika mana kita hendak berbuka puasa, dengan harapan mudah-mudahan Allah tidak mengecewakan kita dengan menyelamatkan kita daripada sambaran
api neraka. Dan lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi dalam bulan Ramadan ni ialah pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Kalau tuan-tuan dekat rumah nanti ada kalender, bulatkan hari Jumaat yang termasuk dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana hari Jumaat ni adalah hari yang paling mulia sekali. Di antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala membebaskan ahli neraka sebanyak 1 juta fi kulli sa'atin. Ada yang terjemah pada setiap jam. Kalau ada terjemah yang lain, kulli sa'atin maknanya setiap lahzah, setiap detik. Siang Jumaat dan malam Jumaat adalah pembebasan daripada azab neraka. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Kemudian yang paling hebat lagi daripada indal iftar, kemudian hari Jumaat, iaitu fa iza kana fi akhir yaumin min syahri Ramadan, apabila dia berada pada hari akhir Ramadan, apa yang berlaku? A'taqa fi dhalika al-yawm bi'adadi man a'taqa min awal syahrah ila akhirih. Berlaku pembebasan pada akhir Ramadan, jumlahnya ialah, kita campur sekali jumlah indal iftar, kita campur jumlah hari Jumaat, maka keseluruhan jumlah itulah terlepasnya mereka-mereka daripada azab neraka. Maknanya di hujung Ramadan itu antara waktu-waktu yang perlu kita berikan penekanan. Pun begitu, waktu-waktu inilah waktu-waktu yang paling mencabar. Cucu balik, anak balik, serba-serbi mencabar waktu ni. Oleh kerana itu tidak boleh tidak, kita kena sentiasa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar waktu-waktu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah kurniakan kepada kita untuk kita berada padanya. Kemudian di antara kelebihan juga dalam bulan Ramadan iaitu berlakunya Lailatul Qadar. Kata para ulama, tuan-tuan, kita ni orang awam. Kadang-kadang kita okey, kadang-kadang tak okey. Kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang kita nak mencari, kadang-kadang kita malas. Cuma kata para ulama, setidak-tidaknya bulan Ramadan ni kita jaga 3 waktu ni. Waktu yang pertama ialah waktu maghrib, solat secara berjemaah. Kemudian solat isyak secara berjemaah. Kemudian solat subuh secara berjemaah. Konsisten daripada awal Ramadan sehinggalah akhir Ramadan. Maka kata para ulama, kita telah pun mendapat Lailatul Qadar. Ada orang dia sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Ada orang dia sambil lewa je, sambil lewa je. Dapat lah, tak dapat tak apa, tak kisah. Semacam tahun depan tu dia boleh hidup lagi. Tak boleh. Bulan Ramadan ni kena sungguh-sungguh. Minta kepada aku, nak ya Allah, walaupun daya usaha aku ni mustahil aku boleh, tapi aku nak ya Allah. Bahasa saya yang boleh guna, tuan-tuan, bahasa paksa. Bahasa paksa. Ya Allah, aku ni hamba Engkau, aku nak juga ya Allah, aku nak juga. Jadi oleh kerana itu, supaya kita tidak terlepas begitu, maka mengambil pandangan ulama tadi, jaga 3 waktu tu. Jaga 3 waktu, solat maghrib, solat isyak dan solat subuh secara berjemaah. Kalau kita lalui pada hari-hari tersebut mengenai padanya Lailatul Qadar, kita telah pun mendapat kebaikan daripada malam tersebut. Antara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar ini,
fayab'athu Jibrilul malaikata fi hadhihi al-ummah. Malaikat Jibril akan mengarahkan gerombolan para malaikat akan turun ke bumi, akan turun ke bumi pada malam tersebut. Fokus dia ialah fasallimu ala kulli qa'imin. Dia tengok pada malam tu siapa yang qa'imin, yang berdiri. Maksud berdiri dekat sini mungkin dia sembahyang, dia sembahyang. Wa qa'idin, ataupun dia duduk. Dia duduk, sama ada dia beribadat berdiri, sama ada beribadat duduk. Wa musalli, ataupun dia dalam keadaan sembahyang. Ada ulama menterjemahkan dia berada dalam musalla, dalam masjid. Wa zakirin, ataupun dia sedang berzikir. Sehebat-hebat zikir ialah membaca Al-Quran. Pada malam tersebut, maka para malaikat akan diarahkan pergi mencari kelompok-kelompok ini, sama ada dalam bentuk kumpulan ataupun dalam bentuk individu. Para malaikat akan diarahkan menghampiri mereka. Kalau ikut nas ni tuan-tuan, fayusallimuna ala, mereka itu memberi salam kepada orang yang sedang beribadat pada malam tersebut. Tidak cukup dengan memberi salam, fayusafihunahum, dan mereka iaitu para malaikat akan berjabat tangan bersama dengan mereka. Yang ini bila saya baca hadis ni tuan-tuan, lepas saya baca ada seorang hamba Allah, dia datang kepada saya, Ustaz, apa yang disabdakan oleh Nabi ni berlaku kepada ayah saya, Ustaz. Ayah saya ni seorang taharrau, orang yang mencari Lailatul Qadar. 2 kali Ustaz dia bertemu, bersalam dengan malaikat, kata dia lah, bersalam dengan malaikat. Dan benda itu bukan mustahil, tidak mustahil. Memang Allah Ta'ala arahkan supaya setiap para malaikat itu mendampingi pada orang-orang yang beribadat pada malam tersebut. Tidak cukup dengan wa yusafihunahum wa yu'amminuna, dan mereka mengaminkan setiap doa dan hajat-hajat mereka. Ni tuan-tuan, kita kena rasa, kita kena rasa, kerana rasa itu juga merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya tak adalah kita tertunggu-tunggu nak salam, tak. Seperti mana yang saya rasakan tadi, ada tanda-tanda dia. Kalau setan tuan-tuan, dia berbisik. Setan tadi dia berbisik. Bisik pada apa? Biasanya bisik dia supaya jangan sempurnakan kebaikan. Sama ada bisikan itu tinggalkan terus, ataupun tangguh, ataupun melambat-lambatkan. Itu bisikan daripada syaitan. Manakala para malaikat pula, dia tak bisik, dia ilham, dipanggil ilham. Apa bentuk ilham? Tiba-tiba hati tenang, tiba-tiba malam tu susah nak tidur, tapi mengarah kepada buat benda baik. Itu ilham. Itu ilham. Orang kalau belajar, dia tahu, oh ini kesempatan ni, ini kesempatan, ini tanda-tanda Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada dia. Tapi ada orang memang berjaga pada malam tu, yang dicari nak menghabiskan cendol buka puasa tadi tak habis, lepas tu minum balik, tidur balik. Padahal sebenarnya waktu dia bangkit tu, dia dah rasa senang dah, tapi nafsu tadi terkawal pada dia, akhirnya dia tidur balik. Jadi ilham, para malaikat ini Allah Ta'ala berikan, datang kepada kita, ditampakkan kepadanya ilham. Antara contoh-contoh tadilah, tenang hati, tidak gusar, seronok dalam beramal, mudah tersentuh hati bila bercerita tentang dosa dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda-tanda para malaikat bersama dengan kita. Kemudian apabila habis malam Lailatul Qadar, matahari terbit, maka kata malaikat Jibril kepada para malaikat yang berkumpulan banyak tadi, Ar-Rahila, jom kita baliklah semula. Kita balik semula. Fayaqul, maka para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, ma sana'allahu fi hawaijil mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril,
apa akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang telah berbuat dan meminta kepelbagaian hajat tadi. Maknanya apa yang akan dibuat pada doa-doa kita, apa yang akan dibuat pada istighfar kita, apa yang akan dibuat pada zikir-zikir kita. Kata malaikat, pertama sekali, innallaha ta'ala nazara ilaihim. Antara keistimewaan dia ialah Allah Ta'ala nazara ilaihim, Allah memandang mereka, memandang mereka. Kita duduk dekat masjid ni, tiba-tiba Sultan Baim datang, Agung datang, memandang kepada kita. Sekampung kita akan cerita, Sultan pandang muka aku. Punyalah banyak orang, tiba-tiba Sultan pandang muka kita, angkat tangan lagi dengan kita. Apa pasal kita, tuan-tuan? Besar hati. Tengoklah dia masuk dalam Facebook dia, satu dunia nak dia beritahu. Itu baru pandangan makhluk. Kata Jibril alaihi salam, doa tadi, hajat tadi, semua yang dibuat oleh hamba tadi, Allah memandangnya. Allahu Akbar. Ya, Allah memandangnya. Kerana pandangan Allah dengan rahmat, dengan pengampunan, dengan perjanjian dianugerahkan kepadanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup memandang, wa'afa anhum, Allah Taala akan memaafkan dan Allah Taala akan mengampunkan semua dosa-dosanya. Illa, di sini yang kena ambil sedikit perhatian, illa melainkan 4 golongan. Golongan yang pertama siapa dia? Walaupun dia dapat malam Lailatul Qadar, walaupun para malaikat menyeronokkan dalam ibadat dia, tetapi dia akan terhalang dengan 4 situasi. Situasi yang pertama ialah mudminul khamra, orang yang minum minuman keras, minuman arak ni, orang yang terlibat dengan minuman-minuman keras. Yang kedua terhalang ialah aqun liwalidayhi, iaitu orang yang derhaka kepada ibu dan ayahnya. Saya tiap kali mengingatkan, kalaupun ayah kita dah meninggal, mak kita dah meninggal, tanggungjawab masih ada lagi, dan masih ada harapan untuk duduk dalam kelompok anak derhaka. Walaupun mak dah meninggal dah, ayah dah meninggal. Kenapa? Kerana kalau mak dah meninggal, ayah dah meninggal, tanggungjawab mana ialah mendoakan mak dia. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak baca, maka kita termasuk daripada anak derhaka. Yang mak dia, ayah dia masih hidup, santuni dia sebaik-baiknya, jangan lukakan hati dia. Biarlah kita yang menelan kepahitan untuk memaniskan hidup dia. Itu untuk ibu dan ayah. Kalau kita terlibat dengan anak derhaka ni, tak dapat kebaikan-kebaikan daripada Ramadan. Yang ketiga ialah qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan yang ada nasab, bergaduh dengan makcik, bergaduh dengan sepupu, bergaduh dengan mak dia, bergaduh dengan mak saudara dia. Orang ini juga tak akan dapat kebaikan-kebaikan daripada Ramadan. Dan yang keempat yang menghalang daripada kebaikan-kebaikan tersebut, Nabi menyebut dengan ungkapan wa masyahinun. Sahabat bertanya, apakah dia masyahinun ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, huwal musarim, iaitu orang yang bergaduh, berkelahi. Berkelahi yang macam mana? Yani allazi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyamin, iaitu orang yang bergaduh melepasi tempoh yang dibenarkan, iaitu melebihi 3 hari. Maknanya hari pertama ada boleh menahan diri daripada tidak bercakap dengan dia dan sebagainya. 3 hari. Masuk hari yang keempat dah tak boleh dah, kena berbaik semula. Tiba-tiba dia mengekalkan perkalian bergaduh tadi dalam bulan Ramadan, dia tak dapat kebaikan-kebaikan daripada bulan Ramadan tersebut.
Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya tutup dengan akhir sekali, iaitu fa idza barazu ila musallahum yaqulu Allahu jalla jalaluhu li malaikatihi ya malaikati ma jazaa'ul ajir idza amila amaluhu fataqulu al malaikah ilahana wa sayyidana jazaa'uhu an tuwaffiyahu ajrah fayaqulu Allah. Kemudian kata, dan apabila semua pergi ke masjid untuk melaksanakan solat Aidul Fitri, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, ma jazaa'ul ajir, apakah habuan bagi orang-orang yang telah melaksanakan tanggungjawab? Maka berkatalah para malaikat, ilahana wa sayyidana jazaa'uhu an tuwaffiyahu ajrah, iaitu wahai Tuhan, engkau sempurnakan apa upah dia, apa upah dia. Di sini tuan-tuan, matlamat Ramadan. Fayaqul, Allah Taala berfirman, fa inni ushidukum ya malaikati, wahai para malaikat, aku bersaksikan kepada engkau, wahai para malaikatku, inni qad ja'altu thawabahum fi siyamihim, aku telah menjadikan pahala-pahala bagi puasa-puasa mereka, wa qiyamihim ridai, dan berdiri mereka di waktu malam adalah redha aku, wa maghfirati fayaqulullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, aku bersaksi kepada kamu, puasa-puasa mereka aku balas dengan pahala, qiyam mereka aku balas dengan pengampunan, dan ya ibadi saluni fa wa'izzati wa jalali la tas'aluni al-yawma lidinikum wa dunyakum illa a'taitukum iyyahu. Wahai hamba-Ku, mintalah kepada aku demi kemuliaanku apa saja yang kau minta perihal dunia kamu ataupun agama kamu, aku akan tunaikannya bersama dengan ridai, dengan keredaan daripada aku. Mudah-mudahan tuan-tuan, daripada sedikit penambahan daripada yang lain-lain, mudah-mudahan kita kenal siapakah dia Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dalam menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan benar-benar kita akan beroleh padanya rahmat, pengampunan, dan diselamatkan oleh Allah daripada azab neraka. Sekadar itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.